Okey, inilah uranium. Nampak tak? Uranium tu macam mana? Uranium ni lah yang menghasilkan 3 jenis sinaran yang kita tahu tu. Sinaran apa? Dia satu sumber radioaktif ni dia menghasilkan 3 jenis sinaran. Sinaran alfa, beta dengan gamma. 3 jenis. Dia pun cakap macam tu. Tapi dia takkan saja-saja merebutkan. Dia cakap bila dia merebut dia menghasilkan kan sinaran kan. Ini dia tak merebut saja. Dia merebut, handphone merebut pun 4 juta ke 5 juta tahun baru dia merebut separuh. So bila yang jadi bom atom sendiri itu orang yang ignite dia, yang bagi sebab bagi dia keluarkan dia punya sinaran dia. Okey, saya saja dia tak merebut lah. Okey, yang kedua. Yang ni pun kita belajar semalam. Nampak tak yang tulisan dia kat belakang? Nampak tak tulisan? Okay. Dia tak ada suara lah. Okay kan? Ini siapa? Ini kan? Okey, faham tak dia cakap apa? Ini dia cakap apa yang video ni cuba sampaikan? Apa? Rabun. Dia cuma cakap. Okey, kalau tengok kat teks kan, dia ada cakap kan gelombang. Ingat tak? Kita pasal gelombang. Gelombang dia biasa adalah macam ni. Tapi radioaktif ni gelombang macam mana? Lagi laju kan? Ini lah. Itulah tadi dia tunjuk. Dia cuma cakap mata kamu nampak yang ni sahaja. Kamu nampak gelombang radio. Pernah tengok? Siapa pernah tengok? Tapi radio berfungsi ke tak berfungsi? Dia cuma tak nampak. Microwave dipanaskan. Dia memanaskan makanan kamu. Kamu nampak tak gelombang yang memanaskan makanan kamu? Sebab mata kita terhad kepada perhatian ni saja. Itu yang dia cakap. Mata kita hanya boleh nampak cahaya nampak. Kalau jangan dalam teks, kamu tak bawa teks. Yang buka surat. Okey, ni. Satu bahagian yang cahaya pelangi tu je yang mata kita nampak. Kita nampak cahaya warna oranye, warna putih. Itu saja kita nampak. Bentuk cahaya yang lain, bentuk sinaran yang lain, mata kita tak dapat tengok. Tapi kita boleh nampak. Bila dia orang buat eksperimen untuk menunjukkan gelombang. Tapi itu cerita lain lah. Bukan ada kamu lagi lah. Untuk menunjukkan macam mana orang nampak gelombang ni. Itu dengan eksperimen tu pun bukan mata kita tengok. Tapi medium lain tu yang tunjuk keadaan tu gelombang dia macam mana. Sebab tu dia orang boleh menemukan. Dia orang kamu ni dah lama dapat kajian. Jadi dia macam kalau kita tak tahu ni, kita macam sebenarnya radio. Tapi kita tak fikir apa yang menjadi radio tu. Tak ada pun. Macam mana kita dapat radio pada Astro kan? Siapa yang bubuhkan? Dia tak ada kabel. Dia hanya pakai sinaran gelombang elektromagnetik tu. Sejarah radioaktif tahun berapa?
1901. Dari itu dah 100 tahun ada. Ada tak? 10, 20, 30, 40. Dah 100 tahun. Sinar X semua. Bermula daripada dia orang buat kajian pasal sumber radioaktif ni. Dia dah lama dah buat kajian. Sebab tu dia ada banyak cara nak menentukan semua, sebab dia dah buat kajian banyak kali. Dan beratus tahun dah lah. Rasa dah setahun. 100 ada. Okey. Kita belajar 3 benda yang utama lah untuk sinaran radioaktif. Okey ni. Apa 3 jenis sinaran radioaktif? Satu beta, satu lagi sinaran alfa, satu lagi sinaran gamma. 3 jenis ni yang kita belajar sebab kita mau tu sinaran gelombang sinaran radioaktif yang ion. Yang ion tu maksudnya apa? Ion tu dia boleh membuka positif negatif. Dia dari positif negatif. Betul. Itulah dia kata ion ni maksudnya udara sekarang tengah dalam keadaan neutral. Bila ada zarah alfa ke, zarah beta ke, sinar alfa ke, sinar beta ke, sinar gamma, bila dia lalu kat udara kita daripada neutral jadi kawasan limbah ion. Itu kalau tapi boleh jadi juga sinar alfa ke, sinar beta ke, sinar gamma lalu tapi tak ubah. Sebab apa? Itulah dipanggil ion tu ada charge, ingat. Mengion charge positif dengan negatif. Tidak mengion apa? Neutral. Ada charge. Okey. Kuasa pengionan. Apa yang kita cakap bila dia neutral dia sama apa? Atau dalam keadaan neutral dia sama apa? Atau dalam keadaan neutral dia apa yang dia sama? Hari ini kita belajar. Sebelah apa? Bila atom dengan neutral apa yang sama? Bilangan apa? Ada 2 benda yang sama. Bilangan boleh? Bilangan apa yang sama bila atom tu neutral? Atom ni neutral. Bilangan elektron dengan bilangan proton dia sama. Bila dia neutral, bila dia ada charge, apa yang beza selalunya? Kita cakap apa yang kita kira apa yang kurang, apa yang tambah? Apa yang charge? Apa yang berkurang, apa yang bertambah bila dia jadi ada charge? Salah. Cuba lagi. Charge tu dah betul. Ion tu betul. Dia kehilangan apa? Dia jadi ion. Ingat tak? Apa yang jadi pada satu atom tu untuk dia jadi ion? Dia kehilangan elektron. Atom hilang elektron. Kan? So elektron ni tak sama dengan kehilangan proton. Itu cara kamu ingat kuasa pengionan. Maksudnya dia sinar ni, sinar alfa, beta dengan gamma ni dia mampu singkirkan elektron. Boleh tak? So bila dia mampu singkirkan elektron, udara tu kan dia sebenarnya bukan udara saja, dia keadaan gas. Maksudnya dalam belon pun kalau tiba-tiba ada udara lalu ataupun satu kawasan tertutup pun, udara tu tengah neutral, kosong. Itu ada apa begitu? Macam sinar alfa ke gamma ke lalu pun dia boleh jadi berion juga. So tak semestinya dekat udara kita lah. Udara mana-mana yang kawasan ada gas. Ya. Kuasa pengionan. So
paling tinggi siapa? Kuasa peranan. Nenek, paling tinggi antara tiga yang kita belajar ni. Sinar alfa, sinar gamma, sinar beta. Siapa yang paling tinggi kuasa peranan ni? Ha? Dekat buku teks tulis gamma. Tu dia tulis paling tinggi siapa? Alfa paling tinggi. Maksudnya alfa ni kalau dia lalu dekat udara, kemungkinan dia lah yang akan menjadikan charge paling tinggi. Sebenarnya beta dan gamma boleh, tapi dia orang tinggi, sederhana dan rendah. Okey, tidak. Charge. Okey, kita kena sifat semula jadi alfa, beta dan gamma ada. Macam mana kita nak tahu sifat semula jadi dia? Tengok balik dekat UTK kita tu. Surat okey. So, inilah sifat semula jadi dia apa? Ini. Okey, apa sifat semula jadi alfa tu? Dia apa dia? Dia adalah, kamu boleh tengok dekat kamu punya yang tadi tu, jadual. Boleh buka jadual tadi yang jenis sinaran ayun tu. Cuma dia ni kamu kena bukan bahagian daripada awal sebab dia berkait. Asal dia yang ni lah. Sifat semula jadi dia kalau uranium dia menghasilkan apa? Damage tadi. Sifat semula jadi untuk sinar alfa. Dia adalah apa? Sifat semula jadi dia.
Satu medan elektrik, satu lagi medan magnet. Okey. Kalau medan elektrik dia senang je, cara nak ingat dia macam ni je. Boleh tak buat tangan kamu? Macam pistol tapi yang ni kedudukan dia macam ni sikit. Kalau kamu ingat alpha, beta, gamma, tu je. Alpha, beta dengan gamma. Gamma ni sebab dia neutral, dia tak ada charge, dia jalan terus. Lepas tu alpha ni pula, dia kan charge apa tadi? Alpha? Dia sini. Dia charge apa